Adakah perlu menggunakan akaun demo sebelum berdagang dengan wang sebenar? Ya, sangat disarankan untuk menggunakan akaun demo sebelum anda mula berdagang dengan wang sebenar. Berikut adalah sebab-sebab utama mengapa ia penting. 1. Mempelajari platform dagangan. Akaun demo membolehkan anda memahami cara menggunakan platform dagangan tanpa risiko kehilangan wang. Anda boleh menguji pelbagai ciri seperti membuka, menutup, atau mengubah suai pesanan, serta menggunakan alat analisis teknikal. 2. Menguji strategi dagangan. Ia memberi peluang untuk mencuba strategi dagangan anda dalam keadaan pasaran sebenar tanpa melibatkan wang sebenar. Ini membantu anda mengukur keberkesanan strategi tersebut dan membuat penyesuaian jika perlu. 3. Mengenali risiko pasaran. Pasaran keuangan sering tidak menentu, dan akaun demo membantu anda memahami bagaimana harga bergerak serta bagaimana faktor luaran mempengaruhi pasaran. 4. Membina keyakinan dan disiplin. Dengan latihan dalam akaun demo, anda dapat membina keyakinan untuk berdagang secara nyata. Anda juga dapat mengasah disiplin dalam menguruskan risiko seperti menetapkan stop loss dan take profit. 5. Mengelakkan kerugian awal. Menggunakan akaun demo mengurangkan risiko kerugian wang sebenar semasa anda masih belajar atau menyesuaikan diri dengan pasaran. Namun, perlu diingat bahawa akaun demo tidak menggambarkan emosi sebenar semasa berdagang. Apabila menggunakan wang sebenar, tekanan emosi boleh mempengaruhi keputusan anda, yang tidak dapat dialami sepenuhnya dengan akaun demo. Luangkan masa secukupnya dalam akaun demo sehingga anda merasa yakin dengan strategi dan pengetahuan anda. Selepas itu, mulakan dengan akaun sebenar secara beransur-ansur menggunakan modal kecil terlebih dahulu. Terima kasih kerana menonton video ini.